Welcome to my channel, Elia. Or welcome back to my channel. My channel is vlog and game, and random video with family and friends. Subscribe and like my video. Enjoy the video, bye. Okay, hari ni kita akan buat kek by Cry Road. Hey, what's up guys? Nampak sedap kan hari ni? Hai, apa khabar muka saya yang bulat ni? Oh, bulat-bulat. Sebab kemarin besar so aku buat macam ni. Tak ada nampak bulat sangat, okay? Kita akan buat kek Khairul Amin. Sini. Buat kek. Kita akan tunjuk dalam video. Boom, video nanti kita tunjuk. Barang dia senang saja. Okay. Jom. Cepat je kau ni. Pisang ni cepat je kau. Masih betul-betul. Kita hanya tolong. Amin si perempuan tak lah. Halo guys, hari ni Alia nak pinit-pinitkan pisang. Kenapa pisang dia nak je? Nak. Korang hancur-hancurkan sampai hancur. Tak ada yang hancur-hancur. Faham tak? Ada kain tu. Penyit-penyit tu kan. Saya tak ada. Guna je lah. Ini untuk sekadar sini. Ini untuk kapis. Ini baru-baru kita letak sekejap lagi lah. Macam tepung-tepung yang kita nak asinkan. So yang ni loyang ni. Saya dah tahu besar mana. Apa segala. Tambah pisang satu lagi. Sebab mak saya cakap kalau letak macam situ tak sedap. Okay dah. Kak ayat tepung gandum. Okey, kita akan letak 2 sudu setengah tepung gandum. Baru kita boleh ayakkan semua tepung. Itu mak saya ajar. Kalau letak sikit-sikit. Agakkan agak ni. Jangan dekat bawah. Dia rasa ayakkan dulu. Ayakkan dulu. Comel molek. Kacau. Ini aku tak tahu kek apa. Aku buat dia kek apa. Aku tak tahu. Aku buat je. Saya ni buat macam ni. Buat je. Kek apa. Semua. Tak ada. Insya-Allah pet. Bismillah. Kita akan potong pisang. Sebabnya tak ada sebab. Sebab saya tengok kalau Amla tak pisang. Tapi
Kita bukan buat yang macam kerok amin. Kita belah kecil-kecil sudahlah. Sebabnya macam ni. Nampak? Alah. Nampak kali tak? Sorry sebab aku dulu. InsyaAllah cantik. Saya dah masuk album. Kek saya ya. Tak faham bagi tengok kat video Khairul Amin ya. Saya ada perbezaan sikit sahajalah. Okay? Kita dah siap buat kek. Saya dah siap kemas semua. Saya nak pegang kat kain dan saya lagi manis. Sebenarnya saya masih dah serabut. Tak boleh saya serabut. Lagi nak siap. Lagi dia boleh ting. Angkat. Ni bukan hangit tau. Sebab dia nama dia kek pisang. Sebab tu dia jadi macam tu. Bunyi ting. Allah. Sikit lagi. Sikit lagi. Katet. Sikit lagi guys. Tak boleh nak cutting. Aku gagal masalah. Okay, sekarang siap. Cocok. Kalau tak melekat, dia dah masak. Cantik. Makan dan berbuka kita. Kau pemilik lagi nak berbuka. Dan setelah buat berbuka. Dan ini dia cakap yang dia ada lemak yang susu tu. Aku tak tahu sebab apa. Tapi yang tu aku tak buat. Tak tahu nak buat ke tak nak ya. So kita buat ni saja. Kepada Khairul Amin, saya buat jadi. Saya request steps memang jadi. Jadi